kita telah melakukan atau melaksanakan banyak aktiviti di kedua-dua sekolah menengah dan sekolah kebangsaan Kajang Utama. Ada yang aktiviti berbentuk kita bantu kedua-dua sekolah dari segi pembinaan infrastruktur dalam sekolah tu. Ada pula aktiviti yang berbentuk aktiviti kemasyarakatan ataupun kebajikan sendiri. Termasuklah antaranya aktiviti menyampaikan bantuan kepada murid-murid. Aktiviti berkhatan pun kita pernah buat, special tu, berkhatan di sekolah menengah. Satu kawasan sekolah itu kita convert, tukar kepada bilik rawatan untuk buat operasi prosedur berkhatan di sekolah tu. Kita juga ada buat aktiviti kelas tuition percuma kepada murid-murid di sekolah itu. Dan bila kita buat infrastruktur, contohnya sampailah antaranya, contohnya kita membaiki ke semua pintu-pintu sekolah yang rosak, tercabut di sekolah kebangsaan. Itu mula-mula saya pun ingat mungkin disebabkan oleh murid-murid yang begitu nakal sekali di sekolah itu, tetapi rupa-rupanya tidak. Disebabkan oleh cuaca itu, angin yang begitu kuat bertiup, menghempas pintu berkali-kali hingga akhirnya satu sekolah tu pintu semua tercabut terpaksa buat semula. Tapi kalau nak diminta kepada saya ranking mana aktiviti yang paling mungkin manis untuk saya kenang dan ingati, adalah aktiviti yang berkait dengan bantuan kepada sekolah itu sendiri, pada murid-murid, iaitulah kelas tuition percuma khusus untuk subjek matematik dan juga bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, kerana subjek ini di subjek yang penting, dan kita berikan bantuan tuition itu kepada murid-murid yang lemah daripada keluarga juga yang lemah, iaitu keluarga yang tidak berada. Jadi mereka tidak ada sumber untuk memberikan pendidikan yang lengkap kepada anak mereka, maka kita bantu dengan memberikan tuition ini secara percuma. Kita ambil mata pelajaran asas yang penting untuk mereka kuasai, dan juga di samping itu juga kita layan dengan berikan makanan percuma juga, jamuan juga untuk isi alas perut mereka, supaya pastikan kita tak mahulah bertanya lanjut atau mengambil tahu lebih sangat tentang hal keadaan di rumah. Tapi sekurang-kurangnya dengan cara begitu, sekiranya mereka daripada keluarga yang sangat tak berkemampuan, datangan perut kosong pun, kita alas perutnya dulu. Oh, maksud dia siap dengan makanan sekali? Ya, itu yang special. Jadi di aktiviti dia nampak macam mudah, tetapi dengan, kalau kita lihat situ, kita bagi tuition percuma mesti ada cikgu, kita bagi makanan percuma mesti ada orang bagi. Mana kata kesedaran dan juga kerjasama daripada anggota masyarakat yang prihatin di situ, iaitu mereka sanggup menyumbang, dan tenaga pengajar yang kita guna pula daripada luar, daripada universiti, pensyarah ataupun pelajar universiti yang sanggup datang untuk mengajar dengan percuma. Di atas kesedaran ingin menyumbang balik kepada masyarakat apa yang telah mereka rasai semasa mereka dulu belajar untuk menjadi orang yang berguna. Sebab masa tu mereka juga dibantu oleh masyarakat. So bila mereka dah berjaya, mereka pula bantu. Dan inilah kitaran yang kita mahu. Jadi dengan melalui program yang macam ni, saya berharap murid-murid yang kita berikan bantuan ini untuk mereka supaya boleh berjaya ni, bila mereka berjaya nanti, mereka juga akan bergerak hati untuk meneruskan bantuan ini pula semasa zaman mereka telah berjaya. Jadi dia satu kitaran yang sangat bagus. Menarik. Okey, saya rasa satu benda yang boleh jadi inspirasi kepada yang bakal berkelawar IP dan ialah maksud dia kita banyak memberi, mengembalikan balik dalam bentuk khidmat. Ya, memberi semula kepada masyarakat. Okay. Apa saja faedah dan nikmat manfaat yang kita telah dapat. Okey, habis saya rasa menarik sekali
untuk petang ini bolehlah untuk apa bahan-bahan kita cerita pada orang-orang lain, masyarakat sekitar Bangi ni ya. Ya, insyaAllah ada banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang sebenarnya kita tak sedar, sebab mungkin kita ambil for granted selalu, kita take for granted kerana kita laluinya sebagai satu norma hidup setiap hari. Sedangkan nilai-nilai itu kalau dilihat daripada atas, daripada sudut orang yang luar lihat kepada kita ni, maka mereka akan terpesona dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang murni yang masih lagi kita praktikkan. Alhamdulillah. Okey, saya rasa itu dulu untuk petang ni. Ada apa-apa pesanan penutup Ibi yang boleh dikongsi? Saya ingin mengesyorkan kepada semua sekali warga Bangi, Bandar Baru Bangi, Sungai Ramal semua sekali, supaya terus mulai mengikuti siaran podcast kami ini Biar Jelas, kerana saya boleh beri jaminan episod-episod yang akan datang akan diisi dengan isi-isi kupasan yang sangat menarik untuk tuan-tuan dan puan. Tak percaya? Ikuti dan alami bersama.